Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam kapsul Ramadan Ibdas bagi tahun 2025. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin kongsikan berkaitan dengan amalan-amalan sunat yang ditinggalkan semasa kita menunaikan solat sunat tarawih. Perkara yang pertama, amalan yang pertama iaitu solat sunat ba'da isyak. Seringkali kita tinggalkan, kan, terus saja solat sunat tarawih. Walhal kalau kita tahu tuan-tuan dan puan-puan, solat sunat ba'da isyak ni lebih besar ganjaran pahalanya, lebih tinggi martabatnya berbanding daripada solat sunat tarawih. Jadi janganlah kita tinggalkan solat sunat ba'da isyak itu. InsyaAllah sama-sama kita amalkan. Yang kedua iaitu doa iftitah tuan-tuan dan puan-puan. Kita seringkali lihat di masjid dan surau, hatta imam sendiri pun lepas je takbir terus baca Fatihah. Nak cepat-cepat nak pergi mana tuan-tuan dan puan-puan? Jadi kita utamakan dulu doa iftitah. Baca ringkas pun sudah memadai. Boleh gitu kan? Okey, yang ketiga iaitu bersama imam sehinggalah selesai solat sunat tarawih dan juga solat sunat witir. Ini ada dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa bersama imam, berdiri bersama imam sehinggalah imam itu selesai, maka tercatatlah baginya qiyam semalaman, iaitu kita seolah-olah kita hidupkan sepanjang malam itu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi marilah kita amalkan bersama imam sehinggalah selesai. 23 rakaat, 23 rakaat. 11 rakaat, 11 rakaat sampailah habis insya-Allah. Jadi perkara yang terakhir, amalan sunat yang sering kali ditinggalkan iaitu solat sunat witir. Ada 3 rakaat je tuan-tuan. Kita tutup solat sunat tarawih kita dengan solat sunat witir, kerana dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "Ij'alu akhir salatikum bil-laili witra." Jadikanlah solat witir sebagai solat terakhir bagi kamu pada waktu malam. Kita tutup amalan-amalan kita pada malam tersebut dengan solat sunat witir. Moga-moga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima amalan kita sepanjang bulan Ramadan ini insya-Allah. Jadi selamatlah beramal. Ramadan dulu baru kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.